Tiba-tiba my slipper tu licin tu, I jatuh depan my crush. Hai korang, untuk episod Confresh kali ni kita nak tanya rakyat Malaysia apa momen yang memalukan dalam hidup diorang. Kalau diorang jawab, kita bagi KitKat. Seingat saya pernah jalan dan dari jauh saya macam ingat orang tu my friend, someone that I know. Then I approach her. I said, "Hey, Wida," something like that lah. So suddenly bila dekat, orang lain. I do not know why that time I'm so excited. Actually, I ada rabun jauh. Tapi I macam, how to say, not really bad lah I punya eyesight. Tapi I memang confident time tu she's my friend. Tapi tengok-tengok orang lain. So macam dia tengok I pelik, I tengok dia pun pelik waktu dah dekat tu. So I say, oh sorry I silap orang. So that I just belah macam tu sajalah. Kita macam bersembang tempat kerja kan, kota-kota orang. Lepas tu tak perasan pula member tu macam ada kat sebelah kan, terdengar. So macam bila tengah gosip kan, dia maksud gosip pasal dia, terdiam lah sekejap. Sebab tak perasan pula orang yang kita kutuk tu ada kat sebelah. Waktu tu I sekolah rendah. Lepas tu I tengah gurau-gurau dengan my kawan tau. Lepas tu tiba-tiba my slipper tu licin tu, I jatuh depan my crush. So dia macam, lepas tu my crush tu dia macam buat dono. So macam aduh. Dia tahu tak you crush kat dia? Macam tahu, macam tak tahu. Macam tu. I balik kampung, I nak gosok gigi. Lepas tu sudah 2-3 hari I rasa yang tu ubah gigi kan, dia rasa texture lain sikit. I rasa yang ni mungkin teknologi baru ke apa. Lepas tu I baru perasan yang ni facial wash. Oh my god, sudah 3 hari I baru perasan. Lepas tu yang abang bagi tahu I yang tu facial wash yang baru, I baru perasan. Oh my god, sangat malu tau.